Biarpun sedang diduga melibatkan kes dadah, pelawak dan pelakon Alun Cham tetap bersyukur masih dikurniakan rezeki dalam bidang pengacaraan. Alung atau Muhammad Nizamuddin Ahmad 42 tahun bagaimanapun memberitahu tawaran lakonan pula agak perlahan, mungkin disebabkan permintaan untuk filem semakin berkurangan. Alung berkongsi perkara itu ketika ditemui sejurus selesai prosiding kes dadahnya di Mahkamah Magistrate Sepang Selangor pada Isnin. Dalam pada itu, Alung memberitahu pelanggan atau klien yang pernah menggunakan perkhidmatannya sebelum ini masih memberikan kepercayaan meskipun dia terpalit beberapa kontroversi. Malah sehingga kini ramai rakan artis yang terus memberikan sokongan moral terhadapnya. Oleh itu, kes dadah melibatkan Alung ditunda ke tarikh 24 April depan selepas dokumen yang diserahkan pihak pendakwaan belum mencukupi. Sebelum itu, pada 28 Februari lalu, laporan kimia membabitkan kes dadah Alung sudah diserahkan kepada pihak pendakwaan. Mengikut pertuduhan, Alung didakwa memiliki bahan disyaki dadah berbahaya jenis cannabis seberat 1.49 gram di sebuah rumah di Cyberjaya pada jam 3.10 petang 14 Disember tahun lalu. Jelasnya pelawak berkenaan turut berdepan dua lagi kes, iaitu didakwa memiliki dadah berbahaya jenis cannabis seberat 49.61 gram di lokasi, masa dan tarikh sama. Pada 27 Januari lalu, Mahkamah Seksyen Sepang melepas tanpa membebaskannya DNAA atas satu pertuduhan dadah jenis cannabis pada 14 Disember lalu. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun semoga urusan Alun Cham dipermudahkan dan terus berjaya dalam karier yang dibina.